Satu sindiket besar-besaran di Iskandar Puteri, Johor telah ditumpaskan oleh penguatkuasa KPDN. Semasa proses operasi dijalankan, kumpulan yang disyaki cuba melarikan diri. Saksikan perinciannya bersama wartawan lokasi Sarip Indul untuk 666. Woi, jangan lari! Stay. Kau buat apa ni? Ramai budak-budak ni. Bukan bang. Ini kita tengah buat pertandingan LPB. Okey, lepas tu ini pavilion Kosari hidup. Kat sini ada macam-macam booth kerajaan kalau abang nak tahu. Kalau abang nak tahu apa kerajaan buat untuk rakyat, kat sini lah tempat dia. Woi! Kau tunggu situ, kau tunggu. Jangan lari. Sini. Apa bang? Tanya sikit. Ni apa yang ramai-ramai kat luar tu? Ada apa ni? Ini barang-barang murah untuk orang-orang Johor Bahru. Siapa-siapa yang datang sini boleh ambil. Murah-murah lah harganya. Kat sini barang-barang yang macam beras, tepung, minyak, gula. Semuanya murah-murah. Hei, kau yang lari tadi kan? Jangan lari. Stay sini. Ni apa yang ada ramai-ramai ni? Ni kita nak mempromotkan produk lokal dan buatan lokal. 100% produk lokal lah. Ya, 100% lah. RM5 ni. RM5 semua ni. Betul bang, RM5 bang. Tak tipu bang, RM5 bang. Terima kasih untuk setia bersama kami sehingga penghujung rancangan. Jangan lupa, bangsa Johor hadirkan diri memeriahkan Karnival KPDN 2025 Sud Selatan.